Apakah hukum menyimpan gold card sebagai pelajar perempuan kena bayar zakat atau tidak? Kad dia tu gold, maknanya emas. Faham lagi? Kena bayar zakat atau tidak? Jawabnya nak bayar zakat dalam masalah emas, sama ada dia kad gold ke, shilling emas ke, kad emas ke, apa kotak emas ke, cube emas ke, asal dia emas kuning tu, dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, kita simpan sudah sampai haul 1 tahun. Syarat yang kedua, sudah sampai nisab. Makna nilai emas itu bukan sembarangan sampai nisab. Nisab banyak mana? Berat dia 20 miskol. Tak sampai 20 miskol, tidak kena zakat. Miskol timbangan zaman dulu. Tahu miskol? Bukan kol tak akak. Itu lain. Itu miskol lain. Miskol maksudnya timbangan zaman dulu. Kalau zaman sekarang 85 gram. Faham? 85 gram harga dia. Jadi kalau kita ada emas 80 gram tak kena zakat. 84 gram tak kena zakat. 18 gram tak kena zakat. 85 gram kena zakat. Banyak tu 85 gram. Hari ni emas berapa? 1 gram. Sekilo lah ni berapa? Sekilo. Orang kebun air. Sekilo emas hari ni. Harga hari ni. Tak Haji beli sekilo. Berapa? 460,000. Bermakna 1 gram 460 ringgit. Kali 85. 460 kali 85. Buat. Ada telefon. 460 kali 85. 39,100 ringgit. Itulah nisabnya. Faham? Tak siapa banyak tu, tak kena zakat kad kamu tadi. Faham tak? Jadi kalau kad kamu tebal natung gini, siapa lah 85 gram. Faham tak lagi? Tak siapa timbangan 85 gram, tidak kena zakat.